Kau nak pergi mana ni? Boleh kampung kan? Tak, kenapa nak kena bawa buku? Kena SPM. Alah, kau ni tak payah bawa. Kenapa? Ish, sabar jap. Mesti aku tunjuk. Sekarang kan kita dah ada app semua ni. Dah boleh buka dekat kau punya Ains apa semua. Bolehlah guna. Buku teks digital ada. Kita boleh buat kuis lagi. Susah-susah buat apa ni? Ni berat ni, kau tahu tak? Kita nak balik kampung nak sonok-sonok. At least guna phone ni. Orang dah bagi. Tapi kat kampung tak ada internet. Alah, minta lah hotspot papa ke apa ke. Okay. Aduh, susah je lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Alia Nadira binti Mahfizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On, Kuala Lumpur. Kod WEB 0231. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan digital dalam konteks pendidikan? Yang dimaksudkan dengan bahan digital dalam konteks pendidikan ialah sebarang kandungan maklumat yang wujud dalam bentuk digital. Contohnya, teks digital seperti e-book, audio digital seperti podcast, video digital seperti YouTube. Antara kebaikan bahan digital, yang pertama, meningkatkan accessibility pendidikan. Dengan adanya bahan digital, pelajar di kawasan pedalaman atau di luar bandar dapat mengakses pendidikan berkualiti. Yang kedua, meningkatkan kualiti pembelajaran seperti pembelajaran interaktif dan visual. Bahan digital membolehkan pelajar belajar secara lebih inovatif dengan menggunakan video, simulasi dan animasi yang dapat membantu memvisualisasikan konsep-konsep yang kompleks. Contohnya, dalam sains dan matematik. Kebaikan bahan digital terdapat juga cabarannya seperti kekurangan infrastruktur digital. Setengah kawasan mengalami masalah dalam akses internet. Untuk itu, penyelesaiannya ialah menyediakan perhatian murah dan memperluaskan jaringan internet di kawasan luar bandar. Kesimpulannya, pentingnya pelaburan dalam pendidikan digital untuk memastikan negara kita terus berkembang. Pelaburan dalam bahan digital untuk pendidikan adalah satu langkah penting dalam menjamin masa depan pendidikan negara. Seterusnya, membangunkan infrastruktur sumber manusia, pembangunan infrastruktur digital yang kukuh dan latihan untuk guru dan pelajar akan memastikan bahan digital digunakan dengan berkesan. Akhiri perkongsian dengan menekankan bahawa pendidikan digital bukan sahaja sebuah keperluan dalam menghadapi cabaran masa depan, tetapi ia juga langkah penting dalam melestarikan pendidikan negara untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.